wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama Berita Semasa Dagang TV. Berikut merupakan rangkuman aktiviti dan program yang telah berlangsung di Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Saya, Nurliana Noja binti Azil Nizam. Saya, Nur Hafika binti Muhammad Daniel. Kita mulakan dengan beberapa program persediaan akademik yang dilaksanakan khusus bagi membantu pelajar SPM Semester 3 menghadapi penilaian akhir. Pada 11 Ogos 2026, Selasa telah berlangsung bengkel teknik menjawab semasa SVN Semester 3 The Final Sprint dari jam 8 pagi hingga 1 petang bertempat di Makmal Perakaunan Kolej Vokasional Perdagangan. Bengkel ini melibatkan 3 orang pensyarah iaitu Puan Nur Syahidah Erni binti Muhammad Desa, Cik Nur Badriyah binti Zamri dan Cik Aini Wahidah binti Suwaimi. Antara objektif bengkel adalah untuk meningkatkan minat dan motivasi pelajar dalam menghadapi peperiksaan, meningkatkan keyakinan ketika menjawab soalan teori dan amali, serta membantu meningkatkan prestasi pelajar khususnya bagi kursus vokasional dalam menghadapi penilaian akhir. Pada tarikh yang sama, program sinergi penilaian ke arah kecemerlangan SVN Semester 3 turut dilaksanakan dari jam 8 pagi hingga 1 petang di bilik sidang KVPJB. Program ini melibatkan pelajar program Kesetiausahaan Pentadbiran SVN Semester 3 dengan bimbingan Puan Nurul Huda binti Masri, Puan Nur Atun Nadra binti Nazdi, Encik Ahmad Akia binti bin Arsyad, Puan Siti Masita binti Abdullah dan Puan Nur Hayati binti Koyati. Sepanjang program, pelajar mengikuti perbincangan, contoh soalan, latihan pengukuhan, seksi soal jawab serta aktiviti berkumpulan. Pelajar turut dibimbing mengenal pasti kehendak soalan, menyusun jawapan dan mengurus masa dengan berkesan. Secara keseluruhannya, program berjaya mencapai objektif yang ditetapkan dengan penglibatan, komitmen dan kerjasama yang baik dari para pelajar. Turut berlangsung pada 11 Ogos 2026 ialah bengkel PA Kuhebat Azimut I Get It dari jam 8 pagi hingga 1 petang. Bertempat di Cyber 7 KVPJB, bengkel ini melibatkan pelajar program pengurusan perniagaan SBM Semester 3 dengan bimbingan Puan Aniza binti Muhammad Daud, Puan Lim Kaboy, Puan Faizul binti Baksu Sultan Bakri dan Encik Ashrafuddin bin Azizi serta turut dihadiri Puan Hajar Farha binti Jaafar dan Puan Liu Choi Ling. Antara objektif bengkel adalah memberi gambaran berkaitan bentuk soalan teori dan amali bagi kursus V1913, persediaan pengurusan dokumen, memberikan tips menjawab penilaian akhir dengan baik dan berkesan, meningkatkan motivasi serta membantu meningkatkan prestasi pelajar dalam kursus-kursus vokasional. Majlis penutup kemudiannya diadakan dan diteruskan dengan ucapan daripada Ketua Jabatan Perniagaan iaitu Puan Hajar Farha binti Jaafar yang menyampaikan pesanan serta kata-kata semangat kepada pelajar agar terus berusaha menghadapi penilaian akhir semester 3 SVM. Beralih kepada sambutan bulan patriotik, pada 10 Ogos 2026, Isnin telah berlangsung Majlis Sambutan Bulan Kebangsaan peringkat Kolej Vokasional Perdagangan tahun 2026 dari jam 10 hingga 11 pagi bertempat di Dewan Dagang KVPJB. Majlis ini bertujuan memupuk dan menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan pensyarah, barisan AKP dan pelajar selain meningkatkan pengetahuan tentang erti kemerdekaan serta mengingati hari bersejarah negara. Majlis dimulakan dengan gimik pelancaran, diikuti tayangan video poster pertandingan Bulan Kebangsaan yang bakal dianjurkan. Suasana kemudiannya disemarakkan dengan nyanyian lagu-lagu patriotik yang disertai warga kolej. Seterusnya, pada 13 Ogos 2026, Khamis, berlangsung Larian Dagang 2026 dari jam 8 pagi hingga 11 pagi sekitar Kolej Vokasional Perdagangan dan melibatkan semua pelajar. Program ini bertujuan meningkatkan kecergasan fizikal dan kesihatan, memupuk gaya hidup sihat serta mewujudkan semangat ukhuwah dan kebersamaan dalam kalangan warga kolej. Aktiviti dimulakan dengan senam aerobik pada jam 40 pagi di Dataran Kejat di bawah kelolaan Puan Zairin Izulin binti Zulkifli yang mendapat penyertaan baik daripada warga KV Perdagangan. Larian kategori pelajar perempuan bermula pada 8.05 pagi dan dilepaskan oleh Tuan Haji Muhammad Nazri bin Mat Yusof, YDP PIBG, manakala kategori lelaki bermula pada 8.10 pagi. Bagi kategori perempuan, Johan ialah Eldora Adriana binti Anwar dari Sigma dengan catatan 29 minit 42.78 saat, diikuti Nur Abida binti Muhammad Farid dari Sigma
Dan tempat ketiga, Danisha Humaira binti Muhammad Azri dari Alfa. Bagi kategori lelaki pula, Johan ialah Muhammad Takis Wafi bin Azhar dari Beta dengan catatan 30 minit 07 saat, diikuti Ahmad Dani bin Muhammad Firdaus dari Beta, manakala tempat ketiga disandang oleh Muhammad Khalil Ikwan bin Mat Rizal dari Alfa. Bersama saya adalah yang di-Petua PIBG Tuan Haji Nazri. Okay, Tuan Haji, hari ni kan Tuan Haji kan berlari bersama-sama dengan pelajar. Bagi Tuan Haji, adakah track yang disediakan selamat ataupun sesuai untuk merata desa? Secara jujurnya, dia selamat bila ada pengawalan daripada pihak-pihak yang berkenaan lah, dan daripada trafik, daripada tenaga pengajar sendiri. So kalau adanya dua pihak berkenaan, tak ada masalah. So itu sajalah, pasal keselamatan penting. So kita, semasa saya lari tadi bersama-sama dengan pelajar, saya sentiasa mengingat tim mereka supaya berhati-hati semasa larian. Pada 14 dan 15 Ogos 2026 telah berlangsung program khidmat komuniti anak angkat menyelami kehidupan desa di Kampung Hang Tuah Sagil. Tangkap muat anjuran diploma kesetiausahaan pentadbiran 1 DBG. Program berlangsung dari 8 pagi hingga 11 malam pada Jumaat dan jam 7.30 pagi hingga 2.30 petang pada Sabtu. Program ini bertujuan meningkatkan kemahiran komunikasi dan keyakinan diri, mengeratkan silaturahim antara pelajar, pensyarah dan penduduk kampung serta memupuk kerjasama, tanggungjawab dan sikap saling menghormati. Pada 14 Ogos, aktiviti melibatkan ramah mesra dan pengagihan pelajar kepada keluarga angkat diikuti aktiviti membersihkan kawasan kubur, gotong royong di warung Tok Bro serta BBQ bersama keluarga angkat dan penduduk kampung Hang Tuah Sagil. Aktiviti tersebut memberi pengalaman baharu kepada pelajar khususnya dalam aspek kerjasama, penyediaan bahan mentah, makanan, tanggungjawab sosial serta penghargaan terhadap budaya dan cara hidup masyarakat setempat. Pada 15 Ogos, program diteruskan dengan sukan neka bersama penduduk kampung Hang Tuah Sagil yang memupuk semangat kesukanan, kerjasama, perpaduan, gaya hidup sihat dan keyakinan diri. Program diakhiri dengan majlis perasmian penutup program anak angkat sebagai tanda penghargaan terhadap semua pihak yang memberikan sumbangan dan kerjasama. Program turut mendapat perhatian melalui kunjungan Tuan Haji Sahrihan bin Jani Adu Gambir di Muar. Secara keseluruhannya, program ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang tanggungjawab terhadap komuniti, kemahiran bersosial, kesukarelawan, kepimpinan, komunikasi dan semangat masyarakat, di samping membentuk sahsia diri yang positif serta sikap tanggungjawab dan pertimbang rasa. Daripada kecemerlangan akademik, semangat patriotisme, kecergasan fizikal hinggalah kepada khidmat komuniti, setiap program yang dilaksanakan membuktikan bahawa pendidikan bukan sekadar berlangsungnya di dalam bilik kuliah, tetapi turut membentuk insan yang berilmu, berdisiplin dan prihatin terhadap masyarakat. Dan sebagai penutup, marilah kita terus mengamal budaya bersih, sihat dan bertanggungjawab. Kebersihan bukan hanya tugas seseorang, tetapi tanggungjawab kita bersama. Kolej yang bersih melahirkan persekitaran yang selesa, minda yang positif dan warga yang lebih cemerlang. Buat seluruh warga Kolej Vokasional Perdagangan, teruskan melangkah dengan semangat dan keyakinan. Usaha hari ini adalah kejayaan pada masa hadapan. Jangan takut mencuba, jangan mudah berputus asa dan jadikan setiap cabaran sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. Bersama kita cipta kecemerlangan, bersama kita harumkan nama Kolej Vokasional Perdagangan. Saya Nurlana Najwa binti Aziz Nizam. Dan saya Nahafika binti Muhammad Daniel. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa Jumpa lagi. lagi. Salam dagang di hati, informasi di sisi.